Sore guys, assalamualaikum. Sore di desa Bekawan guys. Lokasi Bekawan Tanjung Datuk guys. Pemandangan lumpur guys di pantai desa Bekawan. Ini laut kami guys, laut Bekawan guys. Masuk nih bu. Apa bro? Pantai kami guys. Ini waktunya nelayan cari rezeki guys. Mau turun nih, tengok ibu-ibu nih mau turun. Hah? Ini tidak nih. Nak ke mana Ji? Ni ngau mana ni ngambil kerang ni. Nah, ini waktunya ke laut guys. Nah, tengok ibu-ibu, bapa-bapa nak ke laut semua ni. Cik nak ke mana? Ambil kerang. Nah, dia nak pergi nak ambil kerang guys. Ibu-ibu tangguh. Nak ke laut semua ni. Nak ambil kerang. Cari udang nenek. Malam, turun malam. Malam. Balik jam berapa? Ngambil kerang atau ngumpah? Ngumpah sama, ngambil kerang sama. Ngambil kerang dia guys. Dia hidup janda. Laki tak ada. Jadi untuk makan sehari-hari, untuk hidup sehari-hari dia kerja, dia ngambil kerang guys. Tu sampai di tengah laut sana dia ngambil kerang. Sampai sana tu dia ngambil kerang. Ini pergi nak turun ni guys, nak turun dia ni, nak turun ke laut ni. Nunggu air surut. Ni sungai ni kalau dah surut dia kering guys. Dia kering, tinggal lumpur saja. Okey, cik. Moga sehat selalu ya cik ya. Okey guys, terima kasih.